Set awak, nama company awak ni DSM1B ni. Okey? Your company name, awak ramai-ramai ni awak buat apa? Company awak ialah apa? DSM1B. Awak keluarkan invoice Boleh tak awak keluarkan invoice? Invoice tu awak jual kepada siapa tu barang ni? Tu tengok daripada slide. Awak jual kepada siapa? Ada nama ni kau benda apa? Nama pelanggan tu apa? Kita tengok. Ada tak? Sinar apa? Sinar teknologi. Moga hidup awak ada apa? Ada sinar. Ada malam. So, awak jual pada sinar. Awak jual pada sinar. Bukan sinar FM. Awak sudah mulai dulu. Sinar FM. So, awak jual pada siapa ni? Awak jual pada apa? Sinar teknologi tu. Apa yang awak jual? Display fee ni contohnya ni barang mungkin silap sikit ni. Ni contohnya barang lah Nama barang contohnya awak kalkulator ni. Contohnya awak tertinggal lah. Kalkulator RM150. Okey. Ni awak sign contohnya Ini sale invoice. Maksudnya apa maksud sale invoice? Awak buat satu sale invoice. Mana contoh awak hantar kepada pelanggan awak yang mengatakan Sinar Teknologi Sdn Bhd ini berhutang dengan awak sebanyak apa? RM150. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Sale invoice. Ingat tak? Ingat Itu namanya sale invoice. Bila sudah kembali lah. Lepas ni kita ada debit note tau. Boleh ingat sale invoice? Yang kedua kita ada tengok handphone awak. Kita ada tadi sama juga dah. Kita beri invoice kepada Sinar Teknologi. Dan satu kita ada apa ni? Ni. Ni debit note Apa maksud debit note ni? Apa maksud debit note ni? Apa maksud debit note? Ini susah susah. Daripada siapa ni? Ini daripada pandai awak. DSM1B ni. Ni company awak DSM1B. Awak beri debit note. Susah, ni memang susah Ini susah. Jadi saya kena ada satu muka surat kosong tau. Boleh? Okey. Mula-mula kita jual sebanyak berapa? Kita jual kepada siapa? Pada DSM1B. Kepada siapa? Sinar Teknologi Jadi kita namakan apa? Sale invoice. Ataupun dinamakan invoice. Boleh? Yang ini susah. Kita akan buat sebagai apa? Yang ni apa kesana? Apa kesana? Ni susah Apa kesana kat sini? Account. Ingat tak? Apa kesana? Apa yang tambah? Revenue apa? Revenue bertambah. Lagi satu apa?
Pelanggan kan? Customer pandai. Customer siapa? Customer, debtor. Ini susah tau. Ada yang buat dekat company saya lah, sini lah. Dia tahu je debit note credit note, tapi tak tahu benda debit note credit note itu masalahnya. So revenue bertambah, hutang pelanggan dengan kita semakin apa ni? Hutang pelanggan kita semakin apa? Tulis cepat. Jangan main-main, cepat. Hutang pelanggan kita semakin apa? Pandai, sangat pandai. Semakin bertambah. Ini dalam kes satu ni tau. Kita buat sales from DSM 1B to Sinar Teknologi, RM RM1,000. Boleh? Alhamdulillah. Maksudnya revenue bertambah RM apa? 1,000. Customer bertambah apa? RM apa? 1,000. Boleh revenue atau sale lah. Kita when comes to credit note, awak boleh tengok lah dekat awak punya ni. Saya takut juga nak tengok ni sebab apa? Takut dia padam ni. Mana perginya? Tengok awak punya dekat tu, dekat WhatsApp awak debit note dan credit note boleh tak? Oh, mula-mula debit note kan kat atas tu, ingat tak? Betul kan Ini susah tau. Saya tak pernah ajar. Bukan tak pernah ajar, takut nak ajar debit note Debit note maksudnya apa? Apa maksud debit note? Yang ni sebab saya takut nak ajar, sebab saya belum ajar lagi yang debit kredit So yang inilah debit, ini adalah kredit. Ini awak faham dulu lah, boleh tak? Yang inilah debit. Yang kita buat jualan tu lah debit debtor and credit sale. Credit sale, debit apa? Debit debtor. Kalau kita debit note ni, debit note ni maksudnya apa? Kita akan tambahkan hutang dia. Boleh tak? Hanya senanglah ni. Ni tambahkan hutang. Tambahkan hutang pelanggan. Ni memang betul. Ni memang betul lah. Ini maksudnya debit note. Kenapa kita buat debit note ni? Kenapa kita buat debit note? Kenapa? Sebab kita tertinggal. Sebenarnya sebenarnya hutang dia kita 300. Tapi kita cari apa? 150. Faham tak? Boleh? Contoh awak awak jual kedai dia. Saya hutang awak 300. Awak jual 300 ringgit. Tapi awak beri 5 ringgit. 150. Sorry. Awak jual kat saya apa? 300. Tapi awak charge saya invoice berapa? 200. Masa awak kurang apa? Kurang 100. Yang 100 itu kita akan tambahkan sebagai nama apa? Sebagai nama apa? Debit. Dia tambahkan hutang dia. Sebelumnya hanya kita cari apa? 200. Sebenarnya apa? Actual apa? Actual apa? Yang sebenar apa? Actual sama dengan RM apa? 300. Tapi kita invoice dia berapa? Kita beri dia apa? RM apa? 200. Dan sebenarnya dia kurang apa? 100. Benda ni saya tak nak sebut Kita under apa ni? Under billing.
Under billing. Kita terkurang charge. Faham tak? Terkurang charge. Saya terpaksa gini lah. Saya terpaksa guna yang ni lah. Ni susah lah. Sebab tu saya kata susah. Kalau saya tak perlu tengok nota pun, saya faham konsep tu. Jadi kadang-kadang company pun salah guna terms. Dia main sempat semua credit note. Padahal itu adalah debit note. Okey. Yang ni awak kalau boleh awak tengok lagi video yang time ni lah. Yang ketiga ialah apa? Credit note. Apa maksud credit note lah? Credit note maksudnya apa? Kita terlebih pula. Terlebih ataupun apa? Ataupun kita pulang, orang customer tu pulangkan barang. Okey? Ada tak tengok dalam awak punya WhatsApp tu? Credit note, overcharge ataupun kurangkan barang Credit note maksudnya apa? Asalnya kita apa? Asalnya ini asalnya boleh tak? Asalnya origin kita jual boleh tak? Sales RM 2000 contoh lain lah 2000 from DSM 1B to siapa? Sinar RM 2000. Apa kesan pada akaun ni? Apa kesan dia? Apa kesan dia? Awak lihat apa tadi? Sale dengan apa? Sinar. Okey? Boleh tak So apa kesan dia? Satu akaun apa? Akaun sale. Satu lagi akaun apa? Sinar tu siapa? Customer ataupun debtor. So sale bertambah ke berkurang? Pandai. Debtor, ni awak kena ingat dalam kepala Apa maksud debtor ni? Hutang. Pandai hutang pelanggan dengan kita. Semakin apa? Semakin apa? Semakin bertambah. Boleh Kalau ini belum masuk debit kredit tau. Saya tulis sebagai sini adalah kredit dan ini adalah debit. Nanti saya ajar ni. Lepas dah ni lah. Dan kenapa dinamakan credit note? Credit note hutang semakin apa? Bukan, credit note ni debit. Hutang semakin apa? Credit note. Pandai. Hutang ni kena faham. Hutang pelanggan semakin apa? Semakin berkurang. Okey, kalau tadi hutang pelanggan kita semakin apa? Bertambah. When we make sales to customer, their debt to us is increase. Tetapi kita sediakan credit note mengatakan apa? Credit note ni ni credit note ni apa ni? Ni debit atas bawah tu credit note ni credit note ni. Credit note lah. Nampak credit note ni? Dan dia beri pada sinar mengatakan overcharge in invoice. Maksudnya kita kurangkan hutang dia. Faham tak? Saya ulang sekali lagi. Apa maksud credit note? Hutang pelanggan semakin apa? Hutang pelanggan semakin berkurang ataupun apa? Kita kurangkan hutang siapa? Hutang pelanggan dengan apa? Dengan memberi credit note. Okey? Kita contoh, ni contoh yang tadi lah. Kita dah jual contoh kat dia.
pelanggan pulangkan kat kita. Hutang ni soal dia apa? Bila dia pulangkan, kita beri apa? Debit note, dia pulangkan. Bila dia pulangkan kita beri dia apa? Bukan, debit note atau credit note? Credit note. Ha? Debit note atau credit note? Yes, ada credit note. Macam mana orang pulangkan duit sebab dia masih hutang. Dia hutang, jadi kalau dia pulangkan, tu dia dah nak hutang. Boleh beri invoice kan? Okey. Contoh ini motor kan? Tengok betul. Kau tahu. Awak motor ni kan? Ni memang nak motor tu mesti ni motor ni. Awak jual tak kaya. Awak beri apa? Beri apa tadi? Beri invoice. Beri invoice maksudnya saya bagaimana awak ada hutang awak kan? Tambah. Tapi saya tengok motor ni dah tak ada apa? Si tak ada betul-betul ni. Ataupun dia isi. Banyak ni nak jawab. Ini tak ada betul-betul. So saya pulangkan balik pada awak. Apa yang awak kena beri kat dia? Pasti dah punya kalau macam main kita. Dia dah hantar motor, awak pulangkan saya apa? Credit note. Maksudnya saya ni dah tak ada customer tu dah ada hutang dengan awak lagi. Maksudnya itu credit note. Credit note maksudnya apa tu credit? Asalnya credit, debit awak jual saya sebagai debit lah, credit. Tapi bila saya gunakan saya kreditkan kali dia ada zero. Alright? Itu maksudnya credit note. Dan saya ulang lagi susah. Lagi saya tanya lagi apa maksud credit note? Bila pelanggan pulangkan barang. Debit note pula apa? Bila kita tambahkan hutang dia sebab kita tinggal amount dia. Itu maksud credit note and credit note. So nanti awak dekat rumah awak study balik ya. Awak study balik. Lagi 5 minit lagi. Lagi 10 minit, sorry, lagi 10 minit lagi. Mana ni? Benda ni saya akan bagi kat awak ni. Jangan risau. Okey, last sekali dah habis ni. Closing inventory. Apa maksud closing inventory? Apa maksud closing inventory? Apa maksud closing inventory? Salah awak. Closing inventory apa? Stok akhir Stok akhir ataupun ending stock. Saya lah. Ending stock. Stok akhir ataupun ending inventory. Kan saya sebut tadi ada US gunakan inventory, ada UK gunakan stock. Alright. So ni maksud yang sama Ini satu maksud yang sama. Maksudnya good left unsold at the end of the accounting period. Accounting period kita berapa? Ni 1/1/2000 apa? 25. Ujung tahun berapa? 31/12 25. Yang ni lah end of accounting period. Maksudnya setahun So this is the end of the year. So apa stok yang berlaku pada tarikh 31 Disember dinamakan apa? Pada tarikh itu 31 Disember kita kena buat count stok. Boleh? Kalau kita cuci ke apa-apa tu, pada 31 Disember kita kena kira stok A, stok kena C. Dan tak boleh lagi guna sistem kalau sistem bagus lagi. Tapi kalau sistem ada sistem awak kena kira pada ujung tahun tu berapa nilai stok akhir yang tinggal. Okey?
pada tarikh 9 Disember tu berapa stok air. Tak kira stok yang dalam kedai ataupun dalam kilang yang belum lagi apa? Yang belum apa? Stok tu belum apa? Pandai, belum lagi terjual. Dalam stok ataupun apa? Ending stock. Closing inventory becomes real next period over. Dan pada tahun seterusnya, boleh tak lukis pada 1/1/2026, closing ni menjadi apa ni? Pada akhir tahun jadi stok akhir kan. Esoknya awal tahun jadi apa? Stok awal. Opening stock. Bukannya awak pening Opening maksudnya apa? Opening stock. Stok awal, dan awak kena kira harga kos yang paling rendah. Contoh kita ada dua harga, ayam kita ada dua harga Ayam dah kilo RM1. Seekor ada seekor RM4, seekor RM40. Kita pilih yang mana, harga yang mana? Harga itu kita pilih harga yang terendah dari dua harga. Ya? Boleh. Dan saya ada exercise tu exercise tu awak kena salin balik lah nanti awak hantar bila naik cuti tu, boleh. Contohnya saya buat jawapan dia. Exercise dalam muka surat akhir sekali. Start business with cash. So date 1 ni samalah. Asset apa ni? Kita akan ada apa sini? Cash dengan apa? Cash dengan started. So apa yang kesan dia sini? Kesan dia adalah apa? Apa yang bertambah? Asset bertambah. Asset bertambah dengan apa? Dengan capital bertambah, equity bertambah. Equity ataupun sama dengan apa? Capital. So yang 2 bulan apa kesan dia 2 bulan ni? Awak highlightkan boleh tak? Purchase dengan apa? Pandai. Purchase dengan supplier. Purchase ni apa? Purchase ni apa? Akaun apa? Purchase adalah akaun apa? Boleh? Purchase akaun apa? Account purchases dengan satu akaun apa? Supplier ni akaun apa? Cepat. Supplier tu akaun apa tadi? Ingat tak? Akaun apa? Payable. So purchases ni adalah apa? Expenses berapa? Bertambah ke berkurang? Expenses ni bertambah. Account payable lah apa? Account payable, liability bertambah. Okey? Ataupun kalau expenses bertambah, ni sama juga. Ataupun ini jawapan pertama ini jawapan satu. Ataupun yang jawapan kedua ialah apa? Expenses ni kesannya apa kepada modal? Equity kita bertambah ke berkurang? Kalau belanja akan mengurangkan ke bertambahnya equity? Capital akan berapa? Kesan belian itu, purchase, capital akan apa? Berkurang dan liability itu kekal. So kalau kat sini yang nombor 2 ni, yang nombor 2 jawapannya apa? Nombor 2 jawapannya ialah apa? Jawapan nombor 2, equity berapa? Berkurang
Liability bukan liability bertambah nombor 2. So saya ulang lagi nombor 2 tu. Apa nombor 2 tu? Kita beli barang, apa kesan pada modal kita? Semakin apa beli barang? Modal kita semakin apa? Aktiviti kita semakin berkurang dan hutang kita dengan pelanggan akan berjalan sampai semakin apa ni? Bertambah. Jadi dia satu kumpulan yang sama, jadi lebih kurang kosong. Berkurang dan bertambah. Yang ini bertambah tau sebab PE sama dengan yang ni. Okey. So yang ketiga pula. Ni siapa boleh siapa boleh tunjukkan saya jawapan dia? Kita highlightkan apa? Sol dengan apa? Sol adalah apa? Sol bertambah ke berkurang? Sol adalah apa? Revenue ataupun capital bertambah ke berkurang? Kesan kepada modal kita akan bertambah ke berkurang? Bertambah. Dan satu lagi bila cash akan apa? Cash akan apa? Saya padam ni nampak sikit Cash akan apa? Cash. Bila kita jual duit kita akan bertambah ke berkurang? Teruk betul lah. Cash bertambah. Hari ni cabaran sabar kan. Jumaat. So cash akan bertambah sebanyak berapa? 2,000. Okey? Jadi kesan dia kat sini apa nombor 3? Apa? Equity berapa? Pandai. Lagi satu? Pandai. Aset bertambah. Kalau saya tulis sini akaun apa sini? Akaun cash. Ini akaun apa? Sales. Yang ni akaun apa tadi? Expenses. Yang ini akaun apa tadi? Akaun apa tadi? Supplier ataupun creditors or supplier. Aset tadi yang pertama tadi apa tadi? Okey. Cuma cabaran awak ni kena buat yang ni boleh. Nombor 4 dengan nombor 5 kat rumah. Awak ingatkan balik bila kita jumpa balik kelas, saya akan ajar awak yang 4, 5 ni sebelum kita proceed yang tu. Okey, tetapi awak kena siapkan